Saya tak naik atas pentas ini hanya untuk ceritakan sejarah. Saya tak naik atas pentas ini hanya kerana nak bagi anak besar atau sebagainya. Saya naik sebab saya percaya kita tak boleh tunggu lagi 5 tahun untuk tumpahkan UMNO. Kita tak mampu tunggu lagi 5 tahun untuk tumpahkan UMNO Barisan Nasional. Lagi 5 tahun negara ini tahun 2018, saya tak layak tunggu sampai 2018. Tahun 2013 ini kita akan bersama-sama turunkan UMNO Barisan Nasional untuk kita keluar kerajaan kita. Dan kalau ada polis, kalau ada SP, kalau ada lah ejen-ejen daripada UMNO sekalipun, nama saya Adam Adli bin Abdul Halim. Nombor kad pengenalan 8907030753. Ambil butiran saya, buat laporan polis, kerana hari ini saya nak ajak semua rakyat yang berada di sini, kita harus susul dan kita akan turun ke jalan raya untuk rampas kembali kuasa. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita tak banyak masa lagi. Semua siap sedia beli kasut, beli tracksuit, beli squadron. Sedia kita akan turun ke jalan raya. Sebab akhirnya dalam dunia ketiga macam negara Malaysia, pilihan raya takkan tumpangkan kerajaan kita. Yang boleh tumpangkan kerajaan hanyalah kuasa rakyat. Oh, katanya tadi Presiden Obama telefon kepada Datuk Seri Najib. Tak apa, tak ada masalah. Tapi saya nak bagi tahu kepada Presiden Obama, Amerika pun lancar perang di Iraq. Untuk apa? Untuk demokrasi di Iraq. Saya nak bagi tahu kepada Amerika, kita akan bagi bukti penipuan dan nak tengok kamu akan kata apa. Mengapa kita mahu ke Putrajaya? Sila jawab. Tuan-tuan bos semua, kenapa kita mahu ke Putrajaya? Jawapannya ialah kerana Allah mengarahkan kita ke Putrajaya. Allah mahukan kita merampas kuasa itu daripada musuh Allah dan musuh kita. Dan insya Allah kita hamparkan laluan ke Putrajaya dengan perbainani berwarna hijau. Dan walaupun bertukar merah dengan darah sekalipun, hijau akan tetap ke Putrajaya.